Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Di Nusantara ada kesantunannya bagus. Wanita bila nak sembahyang dia pakai telekung. Okeylah. Supaya yang kotor, yang apa nampak sopan. Tapi akhirnya dia jadi satu dogma yang tak boleh dibuang daripada dia. Kalau tak ada telekung tak boleh sembahyang. Dia sembahyang tak pakai telekung putih. Dia pakai pakaian biasalah, hak lain pada telekung putih. Molek ni. Orang puang, Haram dan tidak sah perempuan memakai baju selain daripada baju putih saja di dalam sembahyang. Kena ingat waktu dulu. Faham tak? Kalau perempuan dia tak pakai baju putih, dia pakai baju hitam gitu, baju merah gitu. Tidak sah solat dia. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak pertama sekali ingat, ada ke tidak dalam hadis kata syarat mesti pakai telekung? Memang tak ada lah. Jadi, tolak habis lah. Tolak habis. Kenapa pakai telekung? Pakai telekung tu adalah satu benda yang lebih keyakinan. Dia tutup komplit dah, tak ada masalah. Tapi jangan pula asbab kepada telekung terlupa, nanti qada, tak boleh. Itu jadi haram dan berdosa. Jadi kaedah yang kita kena faham, solat itu wajib tutup aurat. Macam mana hang tutup satu kain daripada atas atau baju hang besar sikit, kemudian pakai kain dan sebagainya, hukumnya tak ada masalah apa-apa. Tengah kerja catering dengan kain catering tu dililit. Ya, tak ada masalah apa. Bubuhlah segala macam. Tak ada baju, kain selimut, pusing-pusing kain selimut, dah selesai. Tak ada masalah. Ada orang tanya saya kata. Saya kata mudah je, pusing-pusing kain selimut, pengepit apa? Pengepit baju. Pengepit baju tu, lepas tu solat. Solat kena solat. Jangan jadikan alasan orang yang tak ada telekung, tak ada lah telekung, tak ada. Lah ni orang Vietnam kaya disebabkan orang Malaysia pergi beli telekung pergi beli telekung, balik main telekung kita pula tu dah macam-macam ropol bunga-bunga. Warna pun macam-macam. Allah, macam tudung, ada tudung bawal, tenggiri, kembung, jenaha. Ada tudung siakap lagi mahal. Lagi mahal. Jadi macam-macam lah ni, kita pun risau. Jadi asas dia, jawapan dia mudah, iaitu tutup aurat, bukan pakai telekung. Tapi kalaulah pakai telekung dapat menutup aurat dengan lebih sempurna, maka digalakkan memakai telekung. Jangan pula telekung menjadi penghalang daripada kita buat ibadah salat. Jadi kaedah dia adalah mudah. Apabila jelas aurat tu terbuka, maka hukumnya batal. Kita kena ulang balik solat. Tapi kalau kita lepas solat tu, bini kita tegur, adalah dot kecil. Kain tu lama, bini hadiah, sayang nak buang. Pakailah, adalah dot kecil, maka hukumnya tak batal solat. Kalau lubangnya kecil. Lubangnya kecil. Sebab tak nampak pun aurat tu. Kalau dipandang, kalau tenung pakai kantar, mungkin lah kot. Jadi ada dot lah. Tapi kalau memang clear, koyak dia tu betul-betul berada di paha kita, dan koyak tu koyak yang sangat besar. Kita tengok clear nampak aurat tu, maka hukumnya wajib kita ulang balik solat. Tapi kebiasaannya kalau kita pakai kain pelekat ni, dia lubang-lubang tu kecil-kecil saja. Dia lubang tu tidak clear untuk pandang, ni aurat ke, dia tak nampak. Di Nusantara ada kesantunannya bagus. Wanita bila nak sembahyang dia pakai telekung. Okeylah. Supaya yang kotor, yang apa nampak sopan. Tapi akhirnya dia jadi satu dogma yang tak boleh dibuang daripada dia. Kalau tak ada telekung tak boleh sembahyang. Padahal dia tutup aurat elok dah. Jadi mainlah kita solat, saya telekung tak bawa. Padahal keadaan sekarang yang pakai ni dah menutup aurat. Jika ini pada keyakinan dia telah menutup aurat, maka cukuplah syarat menutup aurat, boleh solatlah. Dia nak kena bawa telekung pula, kena cari telekung pula. Nak pakai tu tak salah, tapi mensyaratkan dia dalam solat adalah sesuatu yang tidak benar. Dan keluasan ini mudah-mudahan dalam melalui seminar yang seperti ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kerana sekarang ni bila kesedaran Islam berlaku bagus, tapi ada orang yang dia incline condong kepada mengambil pandangan-pandangan yang keras. Karena dia sangka pandangan itu agama, tapi sebenarnya ia bukan sebenarnya betul-betul pandangan agama, ataupun ia sebenarnya khilaf dalam sebahagian bab. Bila pengaruh daripada Timur Tengah kuat, bagus. Sebahagian fuqaha menyatakan wanita wajib menutup muka. Dan siapa yang memilih itu tidak menjadi kesalahan untuknya, dan itu adalah sebahagian daripada pandangan fiqh. Dan kita tidak wajar untuk mempersendakan orang yang berpurdah. Tapi dalam masa yang sama, untuk mengeluarkan fatwa umum supaya orang semua berpurdah seperti yang berlaku di sebahagian negara Arab, kemungkinan akan membawa satu perkara yang menyukarkan. Terutama apabila orang Islam pergi ke negara-negara lain. Dia pergi, kalau dia duduk dalam masyarakat Islam saja tak apalah. Tapi bila dia pergi ke negara lain, dia terpaksa, mereka lihat, dia terpaksa asingkan tempat makan dan seumpamanya. Maka fiqh yang lebih luas ini diperlukan untuk kita. Hukum tutup dagu bagi perempuan dalam sembahyang.
Dagu ini ada dua pendapat ulama. Wajib tutup kedok bawah ni ataupun atas ni saja. Jadi dalam hadis tak ada mana-mana hadis sebut kena tutup ke atas takat dagu atau bawah dagu. Nabi kata perempuan yang sudah dewasa kena tutup semua melainkan ini dan ini, muka dan dua pergelangan tangan. Jadi tak kabur sepadang kat mana, maka ulama-ulama beristihad. Hasilnya dua pandangan. Satu pandangan mengatakan duduk ke depan gini ni kalau kita tengok nampak muka, maka hak ni lah maka hak ni nampak daripada depan, hak ni lah dikira sebagai aurat. Jadi kalau hak bawah ni tak nampak, hak mana nampak ke depan, hak tu bukan aurat. Hak bawah ni tak nampak tengok ke depan, aurat. Setengah ulama pula kata ditarik tudung. Nak ikat tudung kat mana duduk? Duduk sampai sakut bawah dagu sikit, maka dagu tidak aurat. Cuma jalan yang lebih baik dengan dagu-dagu pun kita tutuplah. Supaya keluar daripada khilaf. Jadi comelnya kalau perempuan nak keluar pada khilaf, tarik sikit tudung biar kena di atas dagu. Ustaz, bolehkah saya guna pakaian hari yang berjabak untuk solat? Maksudnya tak pakai lekong putih, Ustaz. Kata dia. Yang kedua, apa hukum tiru fashion rambut botok tepi dan simpan sebelah atas ikut nyanyi barat? Tadi perempuan ni. Tadi apa? Baik, kalau perempuan tanya dia semayang tak pakai telekung putih, dia pakai pakaian biasa lah, hak lain pada telekung putih. Molek ni orang puan haram dan tidak sah perempuan memakai baju selain daripada baju putih saja di dalam semayang. Kena ingat waktu dulu. Faham tak? Kalau perempuan dia tak pakai baju putih, dia pakai baju hitam gitu, baju merah gitu, tidak sah solat dia. Sebab apa? Sebab dia pakai baju saja, tak pakai telekung. Adapun kalau menutup aurat, maka sunat saja memakai baju warna putih. Baju warna lain sah belaka. Cuma kawasan Nusantara, Patani, orang Filipin, Indon, Malaysia. Kalau orang muslimat biasa kalau masuk semayang, dia orang pakai telekung putih. Benda ni kuat sebelah sini, Asia Tenggara. Kalau kita pergi di sebelah luar, pakaian biasa saja. Tidak syarat warna. Yang syarat hendaklah tutup aurat. Perempuan dia pakai baju kurung hijau bunga-bunga, tak? Lepas time semayang dia pun pergi semayang. Tengok masa dia semayang pakai baju kurung itu, ada tak nampak aurat melainkan muka dan dua pergelangan tangan? Tak ada. Maka sah semayang dia. Lepas tu perempuan baju kurung hak jenis kacing gini ni. Sah semayang ni, kacing sini. Kalau tak kacing sini, katakan baju kurung, baju apa pun, bila dia akad takbir, tangan ni turun, tidak sah. Rasa nampak aurat, maka dia kena pakai hak dalang ni. Hang sok orang puang. Ada tulis Yamaha tu. Faham? Jadi bukan nama telekung tu syarat sah pakaian perempuan dalam semayang, iaitulah menutup aurat itu sendiri. Tak kira menutup dengan pakai jenis telekung atau pakai baju maxi, baju kelawar, tak ada masalah. Bahkan orang lelaki pun kalau pakai luar dalam saja sah semayang, Ustaz. Tak pakai dah hak lain. Tu tak, Ustaz? Saya awak dulu. Sebab tidak nama jenis pakaian tidak ada ketentuan. Yang syarat tutup aurat. Lepas tu tengok tutup guru ustaz duk ngajar, dan ada pun syarat yang pertama untuk mengesahkan semayang kamu iaitu menutup aurat. Ada pun orang lelaki naklah tutup antara pusat sampai ke lutut. Dia pakai luar dalam saja sah. Luar dalam dia besar macam kaki belakang. Dia kaki lah. Labuh apa bawah. Tu tak ustaz? Tu contoh, tapi jangan buat itu ustaz. Jeng lagi. Kata gua ni ustaz kamu zaman pelik gini. Jok bini ni dah. Jadi pakai baju kurung ke, pakai baju kebaya ke, baju apa ke, tutup aurat sah. Pakai tracksuit, pakai blouse, pakai coat, tutup aurat. Dalam rokok sujud daripada takbir sampai salam jangan nampak selain muka dan dua pergelangan tangan. Orang Tino pakai telekung, nampak baju dia lengan pendek, nampak warna kulit, hukum dia tak sah kalau nampak warna kulit. Tapi kalau kelabu tak nampak, tak jelas lah. Macam bayang-bayangnya gitu, hukum dia sah. Tapi kalau jelas nampak warna kulit, maka hukum dia tidak sah. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.